for a Killer 2. Drama gila is back. Gila mantap drama ni start dengan opening yang memang epic. Jung Ji-man dia pergi palsukan kematian dia untuk dia jalankan projek curi data dekat Babylon. Babylon tu tempat yang dia kerja dulu dan tempat tu juga sekarang menghantui dia dengan keluarga dia. Timeline dekat episod 1 ni sama dengan kejadian berlaku dekat season first. Masa dekat season first, lepas je berita kematian Jung Ji-man tu tersebar, terus anak buah dia si Ji-an ni kena serang dengan macam-macam orang. Barulah dia tahu, dia ingatkan pakcik dia yang biasa ni sebenarnya ada bisnes senjata api yang terbesar. Untuk season 2, masa ni lah Jung Ji-man pecah masuk dekat Babylon tu. Sebab dengan hanya diorang dapatkan rahsia dengan data Babylon ni je, si Ji-an anak buah dia ni dengan dia akan selamat. Tapi memang gila lah, Ji-an dah tahu dah siapa uncle dia ni. Dan dia ambil keputusan untuk duduk lari jauh-jauh. Tahun dia lari, dia hidup dalam kegelapan. Teringat apa yang sentiasa jadi kat dia dulu. Sekarang ni, tim Babylon Korea dah kena ambil alih dengan tim Babylon dari Jepun. Diorang ni memang lagi ganas, memang tak ada kompromi. Dia lagi keluar satu mesej, Ji-an ni dikendaki dan siapa dapat tangkap Ji-an ni akan dapat bayaran yang tertinggi. Kerja gila dari siapa pula? So kau rasa Ji-an ni dia masih nak lari lagi ke? Atau dia terima hakikat yang sebenarnya kalau dia nak selamat, dia memang kena duduk dengan pakcik dia. Dia kena hadapi semua-semua benda tu, baru dia boleh selamat. Korang dah layan ke belum season 2? Let me know dekat comment section.